Forex ni dia jalan 24 jam. Tapi bukan bermakna kita boleh entry sesuka hati, betul? Hello, Assalamualaikum and welcome back to another episode of our Hotcast Kopi Chart and Chill bersama saya Kamalia dan juga Nama saya Asfar. Ya, betul. Dan kali ini Asfar, kita nak bincangkan topik yang mungkin orang rasa simple, ya, betul, tetapi sebenarnya sangat penting. Benar sekali. Apakah topik kita? Okey, topik kita yang kita mungkin akan bincangkan lah kan, berkenaan iaitu timing and market behaviour. Ya, betul. Di mana tingkah laku pasaran lah dalam forex trading. Dalam forex trading. Okey, sekarang ni ramai trader kan Asfar, terutama yang baru-baru ni. Betul. Diorang suka terjun masuk market tanpa tahu ataupun tanpa buat research bila timing yang sesuai. Market tu sebenarnya tengah dalam uptrend ke, downtrend ke kan. Jadi last dia punya result pun tak bagus. Betul. Dan kadang-kadang disebabkan diorang tak dapat result yang diharapkan, betul, mungkin tak dapat profit yang diharapkan, diorang pun decide untuk give up. Okay. Jadi jom kita nak bongkarkan dua benda penting ni. Okay, satu-satulah Asfar. Kita nak start daripada yang basic dulu. Okay, baik. So kita go back to basic. Yang pertama sekali kita nak tanyalah Asfar, forex, timing dalam forex ni macam mana? Okey, baik. Alright, ikut pendapat saya lah kan. Okey. Forex ni dia jalan 24 jam. Tapi bukan bermakna kita boleh entry sesuka hati, betul? Betul. Dan ada waktu market yang aktif dan ada waktu market senang katalah orang kata market tidur lah. Market tidur ni macam mana pula maksudnya? Okey, mengikutlah pendapat saya, market tidur ni nak kata bukan market memang tidur kan. Dia disebabkan macam waktu sunyi, contohnya macam awal pagi, tengah malam, atau hari Jumaat lah, basically Jumaat malam. Waktu tu spread tengah besar, market pun jadi perlahan. So maksudnya market tidur ni trader-trader entry pada waktu yang salah. Timing tak ngam lah, orang kata kan. Macam orang kata wrong timing lah entry tu. Okay, maksudnya sebab bila kita sembang pasal market ni, market dia ada high impact tu, ada session-session dia. Betul. Kita ada Asian session, kita ada US session, Euro session. Jadi terpulang kepada trader, kalau jenis trader yang bekerja kan Asfar, yang bekerja office hours 9 to 5, mungkin korang ada free time waktu malam je. Ya, betul. So kalau malam korang boleh fokus kepada US session. Ya, betul. So itulah maksud market tidur ni adalah market yang tak aktif. Dia tengah sideways je, dia tak ada high impact punya movement kan. Jadi itu yang kita nak masuk kepada market behaviour. Yes. Ataupun dalam erti kata lain, tingkah laku pasaran. Korang ingat apa? Manusia je ada perangai. Market pun ada behaviour diorang juga. Ada perangai diorang juga. Faham. Okay, so Asfar, sekarang ni bila kita dah tahu market aktif, apa lagi yang kita perlu tahu seterusnya? Okay. Alright, sebelum tu saya cuma nak share berkenaan waktu yang terbaik lah untuk trader dululah. Okay. So macam kemudian bagi tahu tadi yang kita ada beberapa jenis session. Okay. So yang pertama lah kita ada Sydney, iaitu Pacific. Kebiasaannya dia akan bermula lah pada awal pagi, 5 pagi lah biasanya. Dan waktu tu pasarannya agak ketara kalau kita boleh tengok. Iaitu volatility rendah, pasaran pun lebih tenang pada waktu tu. Dan kedua kita ada Tokyo atau dikenali sebagai Asia lah. Dan yang ni biasanya dia akan bermula pada pukul 7 pagi sampai 4 petang. Dan trader-trader akan mencari peluang untuk khususnya kepada instrumen Japan Yen, iaitu JPY. Atau
AUD atau NZD lah. Oh, Dia dikenali NZD. sebagai New Zealand dollar. Dollar. Faham? Alright. And yang ketiga kita ada London session. Ni kita panggil euro lah. Ya, betul. Euro lah. Dan London session ni basically memang pukul 3 petang hingga 12.30 malam lah. Okay. So yang terakhir kita ada New York session, iaitu orang kata most favourite traders punya timing lah untuk trading. Kat situlah orang tunggu. Tepat 8.30 tepat 9.30 malam, anda akan nampak dia punya impact yang cukup besar. Tetapi buat masa sekarang ni, sebabkan Asfar tengah US shutdown, jadi memang sunyi lah sikit. Kita punya chart tu kan. So dia punya movement pun kadang-kadang sideways. Jadi korang kena tengok betul-betul lah market ni tengah buat apa. So kita tahu kan US shutdown ni memanglah kata banyak bagi impact. Betul. Terutama kali kepada investor dan di mana mereka kurang keyakinan untuk melabur terhadap ekonomi dan kestabilan politik. Yes, betul. So mereka banyak cari kepada safe haven, iaitu gold, iaitu emas. Betul. Okay, so bila kita nak sebut pula pasal kalau normal lah kalau bukan waktu US shutdown, selalu market ni, bila market tengah aktif, kita nak tahu market behaviour tengah aktif ni, apa yang trader-trader ni kena buat. Okay. So apa yang trader-trader perlu buat lah kan untuk pasaran sekarang ni, kalau boleh trader kena identify, itu yang paling penting lah. Identify macam mana market bergerak lah. Yang first, kita boleh tengok dulu sama ada market tu dalam keadaan consolidation atau dikenali sebagai sideways, macam yang Kamalia beritahu lah tadi. Betul. Okay. So sideways ni dia harga bergerak dalam range zone yang sama. So dia tak ada buat sebarang breakout untuk dan arahnya tidak jelas lah kadang-kadang. Kamalia pernah trade waktu kalau sideways saya memilih untuk tidak trade. Bagus pilihan yang betul. Saya perhatikan je apa yang dia nak buat. So the most important word is identify. Betul. Okay, kalau macam tengah trending pula, kalau kadang-kadang kita tengok tengah uptrend. Jadi macam mana? Okay, ada setengah trader ni, pendapat saya, mereka akan follow the trend. Sama ada kita ride the trend lah. Yes, ride the trend. Gitu. Ride along the journey, okay. And kita tahu market ni dia ada uptrend, downtrend kan. Betul. So kita kena cari waktu yang terbaik. Kita kena identify first sama ada harga market ada buat price action ke atau tidak atau belum. Andai kata belum melakukan apa-apa sebarang action, so jangan membuat satu execution yang tepat lah. Maksudnya kita follow the trend. Kalau tengah uptrend, janganlah memandai-mandai kau nak sell ke. Jangan nak lawan trend tersebut. Jangan nak lawan trend, betul. Okay. Kadang-kadang orang yang orang selalu tak perasan, yang market ni sebenarnya tengah buat reversal. Okay. Market tukar arah. Jadi macam mana sebenarnya, apa maksud reversal ni, Asfar? Okay. Reversal ni macam kami bagi tahu tadi, market menukar arah. Okay. So kita kena identify sekali lagi sama ada market tu tengah buat apa sebenarnya. Contoh kalau market tu dalam keadaan yang saya maklum tadi, downtrend, iaitu bearish lah kan. So kita kena identify dekat time frame kecil dulu. Sama ada kami boleh check dekat M1. Basically di time frame yang sesuai lah. Biasanya kalau saya sendiri, saya akan cari time frame yang besar dulu kan. H1. Dan anda kata kalau dia ada action di time frame yang kecil, so kita barulah boleh entry. Maksudnya kalau reversal ni tengah uptrend, biasanya dia berlaku selepas trend tersebut panjang atau di zone support ataupun resistance yang strong lah. Faham. Okay, soalan penting yang
traders perlu fikir sebelum entry? Okay. Okay. So kalau soalan yang penting lah sebelum entry, kalau tanya saya akan tengok dululah market ni tengah trending ke uptrend atau downtrend, bullish atau bearish, itu yang paling penting. Dan kalau market tersebut masih dalam sideway, jangan entry. Betul tak? Okay. Dan macam mana market tersebut, adakah macam saya maklum tadi price action tu dah bergerak atau belum? Kalau dah ada membuat satu pertukaran arah reversal, barulah boleh fikir-fikirlah nak entry atau belum. Kena cari setup lah yang cari sesuai. Setup yang sesuai, entry di zone yang tepat. Betul. Okay. Kalau kita nak gabungkan pula timing dan behavior. Okay, maksudnya timing untuk kita entry dan juga market behavior lah. Okay. So macam mana pula caranya, Asfar? Okay, kalau trader-trader nak entry dengan yakin, sometimes boleh gabungkan juga timing dengan behavior yang betul lah. Okay, so mostly trader-trader akan cari peluang untuk entry pada waktu-waktu yang terbaik. Kemungkinan boleh pilih sama ada nak entry pada waktu London session ataupun US session, sebab kedua-dua zone tersebut, waktu tersebut dia overlap. Actually overlap tu maksudnya macam mana tu? Maksudnya serentak waktu timing yang sama. Okay. So basically kalau saya akan tengok dulu market. Kadang-kadang kalau saya nak entry waktu London session, saya kena tengok trending market dulu, and ia adalah high probability untuk trader-trader untuk entry pada waktu tersebut. Okay. Dan kalau kita tengok sekarang ni, kita sebut tentang tadi US shutdown. Kalau kita tengok market untuk gold lah, kita borak pasal gold, dia banyak buat reaction pada waktu pagi. Betul. Pada waktu Asian session. Ya, betul. Jadi mungkin ini disebabkan gold antara safe haven dan juga JPY pun antara safe haven. Yes, betul. Jadi mungkin sebab itu kita dapat tengok waktu pagi dia aktif. Macam mana Asfar? Apa pendapat Asfar? Okay. Basically kalau untuk contoh instrumen JPY kan. So JPY ni dia termasuk dalam waktu Asia session. Asia session. So basically kalau contoh Asia session tu dalam keadaan sideway market, so elakkan dulu untuk entry. So chill santai, buat kopi pagi-pagi. Kan breakfast dulu, tengok market, and then bila you dah tengok timing yang sesuai, tengok pergerakan market dulu, and then barulah you execute order. Yes. Okay. Akhir sekali, Asfar, kita nak sharekan sikitlah tips dan kesilapan biasa yang trader selalu buat. Mostly lah kan, kesilapan ramai trader-trader yang baru. Di mana bila mereka nampak lah candle bergerak, FOMO kata kan. So mereka suka entry sesuka hati. So tak boleh lah, kalau boleh ikut perancangan yang dibuat oleh trader, iaitu bila trader tu dah buat entry zone, setup yang okey, so ikut kepada rancangan tu, kena confident lah. Yes, kan. betul. Dan lagi satu, basically trader-trader ramai nak cepat kaya. Betul tak? Siapa tak nak kaya? Yelah, kan? Betul tak? Betul. And then di mana mereka lagi suka lah kan, tak siap saya lah, mereka suka trade waktu-waktu sunyi yang tak aktif. So apa tips? Jadi apa tips yang boleh kita berikan kepada trader-trader baru ni? Okay, macam untuk avoid lah mistake ni kan. Okay, sebelum trade, firstly macam saya maklum sebelum ni, tengok market tengah buat apa. Kita berkawan dengan market tu. Gitu. Tanya berkawan. tengah buat apa kan. Okay. And then di mana trader-trader juga boleh analisa base kepada economic calendar. Itu yang paling penting. Betul. Di mana kalau economic calendar, biasanya trader-trader akan refer kepada Forex Factory, atau news-news masa boleh check kepada FX Street. Yes. Ataupun sebenarnya website kita pun ada juga. Website pun ada. Website HFM. Memang semua dah
terpampang lah je lah dekat sana lah. Memang update sentiasa. Memang update sentiasa. Betul. Dan juga kalau lah trader-trader nak cari zone yang berkualiti kan. Banyakkan tengok dulu kepada time frame yang besar, iaitu H1 dan ke atas. Betul. Betul. Jangan guna M1. Sebab kalau M1. Tengok M1 ni, kalau boleh elakkan M1 sebab nanti kan kita jadi panik. Jadi sebab panik bila M1 laju, terlampau laju bergerak. Basically kalau M1 ni trader nak tengok untuk confirmation entry sahaja. Yes, betul. Okay, jadi kesimpulannya Asfar, untuk trader-trader di luar sana, especially yang baru, yang beginner, kena fahami dulu waktu terbaik. Ya, betul. Waktu terbaik untuk trade, kena faham market behaviour. So bila dua benda ni korang dah faham, entry korang pun akan jadi lebih berkualiti, lebih jelas dan mungkin dapat memberikan keputusan yang bagus. Ataupun profit yang diimpikan. Dalam jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Asfar kerana bersama dengan Kamalia untuk berkongsi tentang market behaviour. Dan kepada anda di luar sana, ingat kalau rasa episod ini bermanfaat, jangan lupa untuk follow, share dan juga subscribe our YouTube channel dan juga our TikTok. Sharekan kepada semua kawan-kawan anda dan juga trader-trader baru yang di luar sana. Okay? Kita jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Saya Kamalia. Hai, saya Asfar. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.